Darah tinggi ni antara masalah kesihatan yang sangat biasa, tapi jangan pandang ringan. Kalau tak dikawal, ia boleh menyebabkan komplikasi serius macam strok, serangan jantung dan masalah buah pinggang. Biasanya ia berpunca daripada pemakanan tak sihat, stres berlebihan, kurang bersenam dan gaya hidup yang tak seimbang. Bila tekanan darah tak stabil, badan pun mula beri isyarat. Rasa pening, jantung berdebar, cepat letih, tapi ramai buat tak endah. Sebab tu selain jaga makan dan gaya hidup, ramai yang mula cari ikhtiar mula jadi. Salah satu pilihan yang banyak orang amalkan sekarang ialah jus ratu pari, minuman herba yang dirumus daripada bunga maharani. Herba ni sejak dulu dikenali kerana khasiatnya untuk bantu melancarkan aliran darah dan menstabilkan sistem badan. Bila aliran darah lancar, tekanan pun lebih terkawal dan kita pun rasa lebih ringan, lebih tenang.